Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang melihat video ni. Pertama-tamanya hampa kena subscribe, hampa kena like. Okey, kepada TikTok, follow dulu TikTok ni, okey. Follow TikTok ni seperti yang nampak sekarang ni. Kita akan start sekarang, kita tengah main Stumble guys sikit. Kita main Stumble guys dulu. So, seperti yang nampak ni karakter basic lah. Sebenarnya saya dah main lama dah. So kita tengok karakter dia. Kita akan guna yang paling padu lah. Kita guna yang paling padu. Tak ada blok. Kita ada yang ni lah. Kita guna yang ni lah. Kita guna yang ni aduk. Ni aduk. Ni macam ni. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini adalah kita akan bermain dragon. Kita main mereng aduk, mereng. Nak mereng ke nak main ni? Ya, so kita akan mereng. So dah masuk season baru. So saya pun baru download lama dah tak main. So kita teruskan ni, kita start tu ya, tunggu lagi. Okay, so saya pun dah lama tak main, mungkin dah tak hati main. Tak apa, kita cuba dulu. So kita akan main dalam 1, 2, 3 game dulu, barulah saya akan end video. So kita cuba lah sebab dah lama tak main kan. Banyak map baru kan. So kepada hampa yang dah lama tak main tu, hampa boleh update tu. Sebab apa? Dia dah banyak map baru. So dia tak tengok. Allah, map ni easy lah. Easy. Dia apa? So kita kena cepat kan. Wih, baru cakap easy dah jatuh. Kau tahu ya. Okey, dah berjam. Okey, baik. Ni lah guys, ni lah. Lebih sini. Okey, nampak tak? Kita bakal dulu. Saya dah pergi. Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Okey, baik. So, nampak kan? Saya dah kata. So, masih berbisa kan? Okey. Baik. Tengok dulu. Adakah kita akan sampai yang pertama kan? Adakah Wah, nampak tak guys? Kita dah sampai guys. Remote lo. Ni apa benda lah, noob tak payah main lah. Aduh, okay. Balik karakter tu. Karakter dah style tu. Cepat. Alah, lambat lah orang tua ni. Aduh, tak payah main. Tak timur. Alah. Laju. Kalah kau orang tua ni. Orang tua ni boleh. Okay. Kau dia kena. Bye. Nanti jadi orang yang last tu. Baik. Dah tu nampak. Okay. Dengan bau. Okay. Nasib baik tak kena kalau. Penguin ni boleh balik lah. Okay, so kita kepada next round guys. Kita next round. Kalau aku masuk tu aku dah menang guys. Ya Allah, aku mana tak, aku ingatkan ada 2 stage tu. Kita nombor 2 guys. Ya Allah, kalau aku tahu tadi iklan lagi. So kalau aku tahu tak apa guys. Tak apa. Kita akan claim dulu. Okay. So tak apa, kita akan teruskan. Mana aku tak kata kena main. Kita main quick play guys. Kita tengok dulu kod dah dapat ni kan. Apa ni? Map baru kan. Oh banyak lah map ni dah easy lah. Dah selalu main map ni. So macam mana guys? Adakah kita akan menang guys? Tak apa. Nampak kita bakal dulu ni. Okey. Tepi lah, jangan tolak guys. Wih, nampak orang padu main. Alah, tepi. Oh. Kurang hajak lah main tolak ni. Oh ni main gazang ni. Apa yang lembu tu kan. Wih, kena karma guys. Jom. Baik. Apa kata kita kalah guys? Easy guys. Nombor 3 guys. W. Okay, baik. No.
kat sini lagi. Duk dia ni. Boleh block lah weh, penguin. Aduh, jai. Okay. Yang rasa saya nak face reveal lah. Face reveal lah kan. Face reveal ni malu lah kan. Tak ada orang support guys. So agak malu. Tak apa kita main dulu. Okay. Pen splash. Race to finish. Okay. Easy. Gas. Ada mereka akan menang ke lawan ini. Kali kedua. Nampak guys. Dah tahu trik game ni guys. Aku ni dapat ni. Nampak dah kan kat belakang. Blur. Okay. Nampak guys. Ada yang kita kenal guys. Ada apa? Baik. Okay. Nampak aku dah boleh pergi. Ada tak pernah. Okay. Sampai. Ni dah boleh pergi. Nampak guys. Mana. Ayo. Kita secara logikal guys. Limok lu. Takut ni. Kita cuba dulu. Nampak guys. Kita nak padu ni. Betul juga. Okay. Come on guys. Sikit. Ya Allah, dia nak juga. Tadi memang kalah guys. Okay. Kalau memang kalah ni. Kita akan memang kalah. Okay. Baik. Yang lain tu boleh belah, boleh rambut berambus. Okay, so kita akan ke stage yang terakhir. Ataupun kita akan menangi game untuk kali ni. Okay. Adakah guys? Game ni aku phobia guys. Tak jumpa jalan nak naik tu. Aku phobia dengan game ni tu. Tak apa. Tepi duduk jangan tolok. Okay, dua orang dah mati. Okay, jangan tolok kan. Dua orang dah mati. Siapa orang dia tolok. Okay, adakah kita menang guys? Kita menang guys. W tu kita menang guys. Nampak guys. Cara permainan orang padu macam ni. Nampak tak guys? Nampak guys. Alah, dah ada iklan ni blok. Okay, minta maaf macam biasa game Bluetooth tak ada iklan. Buat dia skip ni. Event mana take ni dia. Dah kena beli je, malah habis dah. Okay, so ni apa nama ni? Ada free. Spin. Dah macam miniatur baru. Betul. Boleh dah duk musketeer Pierce. Pierre. So apa lagi kita boleh skin kat sini. Semua kena beli ya guys. Tengok harga dia pun dah sikit dah guys. Skibidi bundle. Anjay, jadi tu skibidi tu guys. Anjay. Okay. Sekarang ni kita akan terus sekali. Untuk last video kita akan minta disebabkan aku masih ada 26 dulu. Kita akan laser legend. Adakah kita akan menang ekonomi untuk ini? Okay. Adakah guys? So kepada hampa yang rasa syok tengok aku main game ni, hampa komen nak aku main game ke tak? Atau hampa nak tengok aku main game ni, kamu Mobile Legend ke apa, tak kisahlah. Hampa tu si komen saja. Aku mesti akan time aku main apa sebab aku akan select guys. Okay, so kita akan tengok adakah game ni aku padu tapi bukan legendary lah. Aku padu yang biasa lah. Tapi kalau ni macam susah sikit guys. So adakah kita akan menangi perlawanan ni? Faham? Okay. Easy lah. Okay. Damai lagi rasa susah sikit. Oh lag boleh. Nasib baik tak mati. Okay.
Dah lepas ke. Okay, next level guys, next level. Ui, lama lagi, tolong duk. Aku nak menang duk, tolong duk. Okay. Adakah kita akan memenangi perlawanan ini guys? Adakah guys? Tengok banyak map baru guys. Saya nak buat takut guys. Takut. Sini takut. Okay. Jangan jangan lag duk. Wih, nasib baik tak mati. Aduh. Lag gila. Aduh. Habis 20 diamond aku, cok. Alam. Yaelah, menon. Aduh, dah lah siapa nak tengok orang main tu. Aku dah kalah guys. Apa pun tak dapat tu. Aduh, habis diamond dengan tu je dulu. Aduh guys, apa ni guys? Dah kalah guys. Tak apa lah guys, kita redor je guys. So kita buka box satu. Main box. Takut dapat tu. Wui. Karakter epic look. Mau tengok masuk. Wah. Cantik you. Kita dapat bol. Ini nak kuat tu kan. Kau kita guna kan, nampak badan ni kan. Wah. Double gam ni. Dari emote aku ada banyak ni. Lah. Kita tak apa. Mungkin untuk next video kita akan main lagi. Bisa kita ambil di sini. Kalau lagi ni kita tak apa. Kita tak beruang. Okay, so kepada hampa yang nak tengok aku face reveal ke, hampa yang nak tengok aku, hampa subscribe sampai 50 subscriber aku face reveal kan. So kalau hampa nak tengok muka tu yang tak berapa ni, hampa komen kan. Hampa suruh kita hampa subscribe dulu supaya aku boleh face reveal kan. So boleh claim tu. Claim. Semua kita claim. Adakah aku dapat video tu dengan ni? Baik, dapat lagi tu dengan aku ni. Dah dapat balik. Itu kita katakan rezeki kan. Mungkin kita kalau dekat temen, kita dapat kat sini kan. Nampak? Kita dapat macam-macam benda kan. Nampak kan? Ni nampak kita dapat lagi 20 diamond kan. So nampak? Dah rezeki tak salah alamat kan. So nanti kalau kita habis ni kita dapat uang. Kita dapat karakter. Dah beli guys karakter dia guys. Orang tu video next kita dah terus kan. Jadi kepada hampa yang mana berminat untuk tengok untuk bermain dengan game ni, hampa boleh komen dekat komen ataupun dekat TikTok yang tengok kat TikTok, komen je. Jadi tak ada masalah. Ini semua komen ni terbuka untuk semua viewer-viewer kita. So apa ni kalau hampa komen saya akan reply insya-Allah. Kalau saya nampak komen apa saya akan reply. Sebab apa? Follower dah subscriber dah sikit lagi guys. Jadi saya isi kesempatan ini kepada hampa yang support saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada hampa yang support saya daripada awal. So saya takkan lupa jasa hampa. Okay. So kita start daripada kecil-kecilan dulu guys. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.